Habis waktu tu orang tanya aku, "As, kau betul ke kau nak balik kampung? As, nak buat apa kat kampung?" Warehouse waktu tu boleh masuk 5, 6, 7 kontena, tak ada masalah waktu tu. Warehouse memang besar, transport pun banyak, pekerja pun banyak. Tak senang juga waktu tu untuk aku buat keputusan benda tu nak kena tutup. Tapi keputusan kena buat, bos. Kau kat mana pun susah ke senang ke, keputusan kau kena buat, lepas tu kau kena tanggung. Jadi keputusan dibuat waktu tu, company shipping tutup. Aku balik kampung. Dah selai sepinggang ni, tak ada apa yang aku bawa balik. Aku balik kampung dengan selai sepinggang. Bisnes aku memang dah jahanam. Satu benda pun dah tak ada. Semua aku dah gadai, semua aku dah let go. Balik kampung dengan zero. So aku tahu aku kena balik kampung, aku kena buat balik semula, aku kena buat baru. So alang-alang aku kena buat baru, aku refresh dengan balik kampung. Sebab ini impian aku memang suka duduk kampung. Cumanya dulu tak dapat lah kan. Dulu bisnes dekat KL. So bila ada peluang untuk aku balik kampung, aku terus gerak lah. Balik kampung, pening pula. Apa nak buat? Bisnes apa nak buat kat kampung ni? Orang kata tak senang. Bandar dengan kampung tak sama. Bisnes kat kampung ni tak senang, susah. Aku tahulah benda tu susah. Yang senang ni aku pun tak tahu apa yang senang dalam dunia ni. Yang aku tahu semua benda susah dalam dunia ni. Jadi kau tinggal buat dengan tak nak buat je. Dah sampai kampung ni pening kepala fikir, apa bisnes nak buat? Dah balik kampung selai sepinggang ni, apa pun tak ada. So macam mana nak buat bisnes, modal tak ada. Jadinya mintalah simpati orang, kawan-kawan, keluarga kasih aku modal untuk aku buat bisnes baru. So aku buka bengkel tayar motor ni dekat Muar. Guna duit orang bagi ni lah. Okay, jalan dulu. Kebetulan bengkel Dr. Tayar ni dia dah ada dekat KL dah 2-3 tahun lah, lebih kurang macam tu. So aku rasa mungkin benda ni tak susah untuk aku buat kat kampung. Tapi dekat kampung ni aku tahu dia ada beza. So aku adjust sikit permainan dekat kampung dengan dekat KL. Dan aku deadline, aku letakkan setahun. Tengok perjalanan dia, proses dia setahun macam mana. Kalau okey kita teruskan, kalau tak okey apa kita kena buat. Rugi apa semua tu tak payah nak cerita lah. So aku pun jalan. Rugi. Setiap bulan rugi, bos. Setiap bulan rugi. So lepas setahun tak untung dan merugikan modal yang aku keluarkan. Tapi aku dah letak siap-siap lah. Deadline aku 12 bulan je setahun. So selepas setahun, benda memang tak boleh buat untung, rugi, akhirnya aku tutup kedai. Ralat. Apa boleh buat? Hidup kena teruskan.